Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cara kita nak dapatkan QR code tempahan. Dia sama je macam link tempahan, di mana link tu kita nak bagi dekat customer kita, suruh dia klik dan dia boleh terus booking lah. Okey, QR ni dia gambar dan kita boleh letak dekat banting, dekat banner. Okey, dekat bahagian dashboard. Lepas tu pergi dekat bahagian QR code belah kiri ni. Okey, yang ni adalah link utamalah QR untuk restoran kita. Bila dia scan, dia akan ada pilihan untuk cawangan, untuk booking cawangan yang mana lah. Okey, yang ni untuk cawangan pertama iaitu di Bangi, dan yang ni Shah Alam lah. Kalau ada banyak cawangan, akan ada banyak QR untuk setiap cawangan. Dan lagi satu, kita ada QR untuk WhatsApp booking. Okey, boleh download lah dan letak dekat banting. Alright, itu saja. Terima kasih.